Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aduh, hari ni buat pertama kalinya aku ngai di Kuala Besut. Kalau aku nak pergi sampai hujung tu jauh gila tu. Aku ngai sini je lah, tepi-tepi ni je lah. Malah nak pergi jauh-jauh. Ni first time ni aku mari sini tu ada orang ngai depan tu. Tapi matahari terik atas mata ni. Macam mana ni? Jauh juga perjalanan nak pergi hujung tu. Apalah, sorry lah kalau silau. Okay, cakap banyak tak guna, jom kita mengai. Dah ingat nak royak. Hari ni aku tak casting. Aku nak ngai pakai pelapung. Kita bacek ikan di celah-celah batu ni. Mana tahu kok ada kapu. Untuk upang pula aku pakai upang udang. Okay, let's go. Siang kucing ni lapar gamuknya. Bagilah udang. Aku pun ada banyak udang ni. Makan situ. Jom bismillah. Tak? Tak ambuh pula. Makan lah. Tak makan udang ke? Apalah. Nanti kalau aku beli ikan kecil-kecil aku bagi lah ke dia. Okay, baling ayam pertama. Boleh lah tu duduk situ. Silau. Aku pun silau. Lah, habis upang dah rupanya. Sekejap je. Allah, tak lekat lagi. Gelang dah lapung. Allah, tak lekat. Aku nak tukar tempat. Nak terangai sebelah sini. Sebelah sini banyak ikan kecil-kecil lah. Habis gitu je upang aku. Segi panah lah alik ni. Let's go. Okey, tengah sini lah teduh sikit. Panah. Ada banyak tempat lagi nak ingai ni, tapi satu persatu. Aku nak terangai sini dululah. Mana tahu kok ada ikan sesat masuk kat ni. Mari, let's go. Allah, ada ikan situ.
Habis bang. Oh yes, strike. Akhirnya strike. Ikan apa ni? Oh, kerong. Aduh, ikan ni isi tak banyak nak makan. Ikan kerong. Mesti banyak di sini ni. Ikan kerong. Okey, strike lagi. Ikan kerong lagi. Oh, banyak ikan kerong sini. Kecil-kecil je. Kalau besar sikit lagi ni, casting boleh makan ni. Ikan ni. Itulah, kecil-kecil terlepas balik tak ada isi pun nak makan ni. Ikan ni sedap juga isi dia ni. Pernah makan dulu kalau besar-besar. Aku nak buat taktik lah. Dia macam style bottom lah pula. Pakai pelapung ni ikan kecil-kecil lah, kacau. Alright. Tu aku nak buat setup dulu. Okey, ni aku tukar dah setup. Kita pakai setup bottom lah pula. Tapi aku pakai teknik Carolina rig. Batu mati lah. Batu mati. Aku tak pakai. Aku tak suka pakai batu hidup. Batu mati power sikit. Alright, tu sakut bang. Buang kulit udang. Sakut uduh-uduh je lah udang ni. Udang tak apa sakut macam mana pun jadi belaka. Asal ikan makan je. Right, naik bottom pula. Okey, strike. Oh lah, ikan kerong lagi. Ikan kerong banyak. Ikan lain tak masuk, ikan gelama ke apa ke. Hai. Okey, tak apa, kita cuba lagi.
Strike lagi. Oh, ikan tanda. Tapi kecil sayangnya. Kalau besar boleh goreng ni. Oh, comel. Buat upang pun comel besar ni. Upang air kapu. Nampak juga ikan tanda seekor. Baik lah. Okeylah, rasanya sampai di sini sajalah video aku untuk hari ni. Hari ni aku tak kompau, tapi tak ada boleh bawa balik laut lah, buat laut. Untuk buat laut tak ada. Aku cuma boleh kakek orang berapa ekor dia, tak ingat dah. 3 ke 4 ha. Lepas tu ikan tanda seekor tu pun kecil. Baling tengah tak ada makan, baling tepi-tepi ni banyak makan ni. Okay, tak apa, lain kali kita repeat lagi. Lain kali kena bawa upah roti lah. Tengok ikan belanak pun banyak juga sini tepi-tepi ni. Okay, insyaAllah. Terima kasih lah pada mereka yang menonton video aku ni dari awal sampai habis. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.